Kawan-kawan, apa ni? Phone S-Key. Okey. Customer ada dua anak kunci sini lah. Okey, kita ngetas ini dulu. Ni panggil phone S-Key. Phone kunci. Dia ada apa special? Okey, so sekarang saya tunjuk. Tengok ah. Tutup. Buka. Boom ni. Okey, so sekarang saya ambil ni dua original kunci letak luar dulu. Saya nak kasih abang tengok sikit special punya barang. Dua original di sini lah. Okey. So sekarang kita cuba tutup pintu. Okey. Tutup. Buka. Okey. Masuk kereta. Tekan push start. Boleh start. Tak ada masalah. Pakai phone S-Key. Phone kunci. Okey, dia lagi ada satu special memang. Okey, sekarang saya tunjuk. Kita off. Okey, kita off dulu. Tengok pintu tutupnya. Okey. So, ni screen kita pun tutup. Saya cuba satu barang kasih tengok. Okey. So, kita jangan jauh. Nampak tak? Automatic tutup. Okay, so kita ambil handphone ni. Kita tekat kereta. Tekat kereta. Tengok tak? Automatic buka. So, ni kita ada satu sistem yang jangan jauh. Automatic tutup pintu. Tekat kereta, automatic buka. Lepas tu, masuk kereta, tak payah bawa kunci-kunci di sana. Nampak tak? Sana. Nampak tak? Okey. So kita pakai phone saja. Tekan push start. Tak payah bawa kunci. Pakai handphone saja. Boleh settle. Kereta ni apa? Kereta ni Toyota Vios paling baru. Okey, kawan-kawan minat boleh cari I. Terima kasih.